Bakso dulu. Bakso nak apa? Beli Bakso? Beg tarik. Hari ni Umi nak beli baju bila perkelengkapan sekolah tahun depan. Baju banyak dah tak muat ni, nak naik darjah 1. Lagilah banyak kelengkapan beli. Cantik punya baju. Don't worry. Nah, Ali nah. Kita nak pergi kat mana? No, hari-hari dekat ni kat Perdah ni je. Macam-macam ada. Tapi hak belakang ni kot sekali. Tu bila peluang kat barang lagi. Promosi hebat. Kembali ke sekolah. Nak beli apa kat dalam ni? Beg, baju, okey. Datang. Terima kasih. Nak cari baju. Warna apa? Warna biru, seluar dia blue black. Dia ada. So, tengok sampel dulu boleh? Oh, ada sampel. Aku sampel. Okay. Ini baju Melayu. Ni baju kemeja. Adik kena try dulu boleh? Boleh. Yaling boleh. Tunggu sat. Mata dia dah rembang. Permainan ni nampak benda lain. Bismillah. Berapa ni selai? 25 sen. Kita kat sini sangat-sangat berkualiti. Adik, ada umur dia ada adik? Baju suam menengah. Menengah. Boleh lah. Pengawal. Dia pengawal. Boleh. Dia ni one stop center. Hampa nak cari apa semua kat satu tempat ni semua lengkap. Sementara dia tunggu depa siap, ni hampa boleh tengok ni. Depa ada juga singlet putih untuk anak-anak nak pergi sekolah. Yo, okey dah. Dah. Yeay! Cantik eh. Dia yang hampa siapa? Oh, ini. Ni baju untuk sekolah menengah adik. Sekolah rendah ada, sekolah menengah pun ada. Ni baju baru, seluar baru, nak apa lagi? Beg baru. Beg jenis tarik. Adik ada beg tarik dah adik. Ada lah pula. Kalau boleh cakap tak ada. Semua ada lah kat sini. Dia ada macam-macam jenis design. Dek, Nak beg ni tapi tak? sikit ketua pengawas nak lalu. Siapa yang cari beg sekolah hari-hari ada. Macam warna, macam-macam jenis ada. Ni boleh botol ayak. Mana nak cari stok okey. Ada atas pada getih lah. Boleh saya gelak tua. Okey je kan? Okey, Papa Zola. Baju sekolah dah settle. Ingat nak cari Jom. shoot dengan baju putih. Beda kalau nak hari sukan nak pakai kan. Hari-hari semua ada. Sebut je. Tinggi. Baju dia macam okey tak sayang? Saya apa boleh? 28. Tengok dia melompat-lompat nak kata betapa selesanya seluar dia. Ustaz. Adik dia muat size 28. Wih, comelnya. Bekal lunchbox bento. Syairi. Bukan. Okey, selesa. Tengok kasut dia canggih tak canggih, siap pusing-pusing. Kita dulu pakai tali kasut je jenuh tonyoh warna putih, lepas tu dok kena usung tali, berui, cuci, sidai, basuh. Lo ni zaman mudah tu. Hari-hari ada jual kasut canggih lagu ni. Tekan. Pusing. Tu harga berpatutan. Macam kasut ni RM59 saja. Hampir kena tunggu lagi. Sekarang hari-hari lepak ada buat promosi back to school. The buy one free one punya promotion. Siapa yang dapat voucher 10% tu jangan lupa mai tebus. One stop center daripada kepala sampai ke kaki. Kasut, seluar, tudung, baju, singlet, tali pinggang, beg sekolah ada jenis tarik, jenis galah pun ada. Token, kelengkapan alat tulis, lepas tu nak buat lunchbox apa semuanya ada dekat hari-hari. Untuk orang yang penerima zakat, nanti hampa tunjuk IC saja, hampa boleh mai tebus hampa punya bantuan zakat. Sekolah dia 2, singlet dia 2. Oh, kalender ni free kan? Ya, betul dia free tanpa bayaran. Setiap belian RM30 dapat percuma. Kalender comel daripada hari-hari. Boleh lah nak pakai pangkos ni. Raya bila, raya haji, raya Cina bila. Tarik kenduri aku. Jadi sekarang Tu punya duit keluar. Tapi tak apa, akan bayangkan. Tak sampai 200 dapat semua kelengkapan dekat hari-hari. Yang kering dia sedap, sejuk, elok, kualiti, premium. Alhamdulillah. So semuanya dalam satu store. Hampa jangan lupa kau namai. Dekat hari-hari pada 120 outlet di seluruh Malaysia dan mereka berpengalaman lebih 35 tahun dalam fashion. Tak payah pi banyak kedai untuk cari kelengkapan. Di hari-hari boleh dapat semua kelengkapan. Kos setiap hari 10 pagi sampai 10.30 malam tau. Bye bye. Assalamualaikum.